Kalau tak tahu nak masak apa, menu kampung macam ni memang susah nak lawan. Tahu tempe ikan bilis dengan sambal matah. Oh, sedap guys. Korang kena cuba. Jom kita buat. Mula-mula korang potong dulu tempe ni sampai dia dadu kecil macam ni lah. Ataupun cincang-cincang pun boleh, tak ada masalah. Tahu pun korang potong macam ni juga. And then korang panaskan minyak. Lepas tu korang goreng dulu ikan bilis sampai garing. Korang boleh angkat. Next, gorenglah tempe. And then korang boleh goreng juga tahu sampai dia garing dan warnanya keemasan. Kemudian korang boleh sediakanlah untuk barang sambal matah. Letak bawang merah, bawang putih, serai yang dihiris. Lepas tu ada cabai rawit, daun limau purut, and then belacan yang telah dibakar. Tuang balik bahan-bahan yang telah digoreng tadi. Seasonlah sedikit dengan minyak kelapa. Lepas tu letak sedikit chicken powder dan juga gula perang. And then korang picit-picit dia gaul. Korang perahkan jus limau nipis. Dah siap untuk dihidangkan. Senang je guys, terus jadi. Selamat mencuba. Apa yang saya boleh cakap, sedap sangat and korang kena cuba.